Good morning, everyone. So this is a topic about galaxy. Do you ever heard about galaxy? Pernah mendengar tentang galaxy? Jadi inilah yang kita akan cover hari ini, iaitu berkenaan dengan tajuk galaxy. Dalam alam semesta kita ini ada bilion galaksi yang ada. Okey? Jadi untuk definisi apakah itu galaksi, what is galaxy? So galaxy consists of millions of stars, dust, gases and other type of matter. So galaxy consists of million of stars, dust and gases and other type of matter. So we have three type of galaxy. Okay, we have three type of galaxy. Okay, the first galaxy is spiral shaped galaxy. Okay, bentuknya seperti kipas. Okay, cikgu zoom. Untuk spiral shaped galaxy, bentuknya seperti kipas. Bagi elliptical shaped galaxy, bentuknya seperti telur ayam. Memanjang lonjong. Dan bagi bentuk irregular shaped galaxy, for the irregular shaped galaxy, bentuknya merebak macam ni. Bentuk yang tidak seimbang ataupun kita panggil sebagai galaksi tidak sekata. Kalau bahasa Melayu, spiral shaped galaxy ini kita panggil galaksi berpilin. Bagi elliptical shape galaxy ini, kita panggil galaksi elips. Dan bagi irregular shape galaxy ini, kita panggil galaksi tidak sekata. Jadi cikgu ulang semula. Apa itu galaksi? What is galaxy? Galaxy consists of millions, bukan hundred, millions of star, bintang, dust, debu, gases, gas, dan other type of matter, iaitu jirim lain yang ada di luar angkasa. Okey, setakat ini boleh? Okey, good. Cikgu akan teruskan dengan yang seterusnya. Okey, apa itu Milky Way? Kita pernah dengar tentang Milky Way. Okay. A Milky Way is a bare spiral galaxy with two main arm. Dia ada two main arm. Nampak? Ini adalah dia punya bentuk. Bare center of galaxy. Kita nampak kenapa dia kata bare center of galaxy? Tengah-tengah dia macam ada satu garisan panjang memanjang. So ini kita panggil bare center of galaxy. Kemudian dengan ada two main arm, dia ada dua lengan utama. Lengan yang pertama, lengan yang kedua. Cikgu ulang, lengan yang pertama dan lengan yang kedua. Dia boleh dilihat, that can be seen from Earth, daripada bumi, jika dalam keadaan gelap, in dark area at night. Cuma kamu kena pastikan langit betul-betul clear, tidak ada awan pada waktu malam. Kena betul-betul dalam cuaca yang sangat elok. Okey, kamu akan lihat dia akan dilihat sebagai satu gugusan bintang, band of star with their dim light, dengan cahaya malam. Macam mana bentuknya? Macam ini. Okey, macam ini. Sebab ini kita lihat dari tepi lah. Okay, we can see the huge Milky Way galaxy in the night sky because Earth is located in this galaxy. Kalau soalan tanya, kenapa kamu boleh melihat galaksi the Milky Way? Bima Sakti, kenapa kamu boleh melihat? Okay, by the way, the Milky Way galaxy ini, kita panggil dia the Milky Way galaxy. Okay?
galaksi Bima Sakti. Milky kalau kita tahu susu kan. Sebab Roman kuno dulu mengatakan dia adalah seperti susu yang tumpah pada waktu di langit malam. Pada langit malam. Dia nampak macam susu yang tumpah pada langit malam. Kerana itulah diambil nama daripada ancient Roman dahulu. Roman kuno dahulu. Okey. Jadi dari sisi kamu akan lihat galaksi ini macam satu bentuk piring yang ada gumpalan di tengah. Okey. Jadi the solar system ini terdiri daripada matahari, bumi dan the other planet yang menjadi sebahagian daripada the Milky Way. Maksudnya dalam the Milky Way ini kita ada matahari kita, lepas tu ada planet Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. Tapi dia kecil je lah. Dia taklah sebesar ini, kecil sahaja. Okey, maksudnya dalam galaksi ini ada kita. Mungkin semua planet itu berkumpul di satu tempat di sini. Sebab itulah kita boleh tengok gugusan bintang itu. Okey, itu adalah galaksi. Okey, cikgu ulang. Kalau soalan tanya what is galaxy? So galaxy is a system made up of millions of stars, gases and dust and other type of matter. Ada ciri lain. Okay. Stars, dia terdiri daripada bintang. Gases, daripada gas. Dan dust, debu. Serta jirim lain yang ada dekat angkasa. Okey, dia hanya ada fokus kepada satu bahagian sahaja. Okey. Jadi cikgu terangkan pula untuk bahagian ini. Ini adalah galaksi the Milky Way. Kalau kamu lihat dia ada garisan berpilin dan dia ada dua lengan utama. Okey, dia adalah jenis bare spiral galaxy. Macam cikgu terang tadi, dia ada kawasan bare. Kawasan yang tengah ini kita panggil bare spiral galaxy lah. Ini bare, ini spiral. Bare. Macam ada bar lah. Ada bar, spiral shape. Sebab tengah-tengah dia macam ada garisan bar. Dan ada dua lengan utama. Okey. Dia ada bright and thick at the center. Ke tengah-tengah dia ada terang dengan tebal. Contohnya solar system, side view dia kita akan lihat thin disk that bulge at the center. Kamu akan lihat dari tepi, kamu akan lihat ada macam garis macam ni dengan dia ada bintik tengah. Bintik tengah ni yang tebal ni lah. Kalau kamu tengok dari mata, kamu tengok dari tepi macam ni. Mata kamu tengok dari tepi macam ni. Okey? Kamu akan lihat seperti itulah bentuk dia. Macam ni. Okay. Okay. So kalau comparison size of the solar system, kita ada bayangkan ada school field iaitu padang sekolah dan sebatang pensel. Kamu bayangkan sebatang pensel kamu jatuh di atas padang sekolah. Macam itu je lah solar system kamu yang terdiri daripada matahari, bumi, bulan, planet Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, Neptune, semua berada di sini. Tetapi galaksi kita dianggap sebesar padang ini. Ini comparison lah. Maksudnya berbanding galaksi dengan solar system, galaksi lagi besar daripada solar system kita. Okay? Galaxy is bigger than our solar system. Okay. Okay. So, itu sahaja untuk bab galaksi. Okay. Itu sahaja untuk bab galaksi. Okay. Dan kalau kita lihat di sini, kalau perbandingan bagi solar system yang paling besar, the size of solar system is smaller than the galaxy itself. Sebab solar system kita berada di dalam
Bima Sakti. Ingat tak? Bima Sakti, the Milky Way. Bahasa English dia adalah the Milky Way. Ini adalah Bima Sakti.